Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Ruknuddin Zainur dalam episod kedua series Rahsia di Sebalik Mata. Episod kali ini berdasarkan pengalaman yang benar dalam dunia rawatan saya dan ia membuatkan saya tertanya-tanya, apakah sebenarnya yang berada di dalam lubuk hati manusia? Dalam dunia rawatan, tak semua gangguan senang dikenal pasti. Kadang-kadang ia memerlukan masa sehingga kebenaran keluar dengan tersendiri. Semoga dengan episod kali ini membuatkan kita semua berfikir. Selamat menonton. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kau okey tak ni? Aku nampak kau melayang sampai ke Dubai. La haula wala quwata illa billah. Aku okey Sof. Aku cuma teringat pasal kes Kak Aisyah aja. Asal? Kau takut dengan momok Momok kan kau boleh tahu. Aku nak tanya kau. Hari tu kau cakap dengan aku yang ada orang call kau cakap suruh tolong bapak dia. Tu apa cerita ni? Tu lah. Aku try call balik tapi private number. Dia ada cakap something like that. Cuma aku tak berapa clear dia punya call tu. Sekejap Kau okey tak? Kau serius je? Kau baca ni. Serius lah? Tuk-tuk dia nak kahwin lagi agaknya. Kau main-main aku rasa kita tengok kanda. Kau ikut aku Aku boleh cakap no ke? Bila? Kau tak cakap dengan aku yang kau nak pergi sekarang. Nasib baik kau ada songkok ekstra. Tinggi nak songkok kau. Handsome ber? Handsome? Nanti dia ingat aku Tok Kadi pula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam. Ada Ustaz maaf, saya ingatkan satu je. Sebenarnya kakak tak cukup. Tak apa Kak. Kami bantu semampu mungkin. Kita datangi kelas. Okey. Mana satu Ustaz Omar? Saya Ustaz Yusof. Yang ni Ustaz Omar. Maaf Kak, boleh kami jumpa dengan suami kakak? Boleh, dia tengah duduk tu kat hall. Tapi Kak boleh duduk luar kan? Tak Kak. Ada baiknya Kak ikut sekali. Jadi kalau perlu ruqyah, boleh ruqyah suami isteri sekaligus. Ya? Okey, boleh. Silakan. Assalamualaikum. Sila duduk. Assalamualaikum. Nama ni? Kamal. Abang Kamal. Assalamualaikum Bang Kamal. Waalaikumsalam. Abang Kamal, boleh ceritakan apa jadi tak? Tak apa, you take your time. Kita ada kat sini untuk bantu ya. In fact hari ni pun Ustaz, saya rasa macam malas nak pergi kerja Ustaz. Sampai saya ambil leave. Mula-mula saya mimpi ular besar Ustaz belik saya. Dia batuk saya berkali-kali. Sengat dia berbisa sampai rasa ke tulang. Lepas tu waktu maghrib je, saya kalau dengar azan bingit gila dan jadi marah sampai boleh mengamuk. Kalau makan pun saya lantak macam orang dah lama tak makan. Saya dah tak boleh kawal diri saya.
Dan saya pun tak tahu kenapa, Ustaz. Rasa macam ada benda je dalam diri saya. Dah kenapa ni? Jangan makan gitu. Janganlah. Okay. Ustaz Yusof. Yes, Ustaz. You take over this Ruqyah. Saya standby. InsyaAllah, Ustaz. Assalamualaikum Bang Kamal. Saya Ustaz Yusof. Abang just relax saja. Saya akan baca few surah. Abang dengarkan aja ya. Saya mulakan ya. Auzubillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa Allahu la ilaha Inna Allaha sayubtilu Inna Allaha sayubtilu Inna Allaha sayubtilu. Sebelum kami pamit pergi, benih disemai dari tangan yang menggigil. Kami tumbuh dari bayang niatmu yang tersasar. Ustaz, jangan layan. Teruskan bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Yusuf, baca surah Al-Falaq berulang kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad wa min syarri hasidin idza hasad wa min syarri hasidin idza Assalam. Okay. Sebelum saya tanya apa-apa, ada siapa-siapa nak cakap anything? Sebenarnya saya ada sesuatu untuk bilang. Saya betul-betul minta maaf. Terutama sekali kepada suami saya. Sebenarnya 3 bulan lalu Kak ada jumpa satu makcik ni dekat pasar. Dia cakap
dia boleh tahu apa yang Kak rasakan. Dan pada masa tu Kak anggap yang abang ni ada perempuan lain. Dan kakak tak nak dia pergi kat orang tu. Kak, apa yang jadi Kak? Bila Kak cuma macam tu, dia nak kasi apa-apa? Ada. Makcik tu bagi saya sebotol minyak. Dia suruh Kak jangan tidur dengan Kamal untuk 3 bulan. Dan masa tu pun dia suruh Kak letak minyak tu, suruh letak dalam makanan dia. Tapi mula-mulanya okey, semua baik je. Kita makin rapat. Tapi makin lama entah macam kesian tengok Kamal mimpi pasal ular lah, apalah. Habis rumah pun makin lama bau macam bangkai. Astaghfirullahalazim. Dekat mak you buat macam gini, Sarah. Apa salah I pada you? I kerja siang malam untuk kita. Ya, I sedar kita belum dikurniakan zuriat. Tapi itu bukan maknanya I ada main gila belakang you, Sarah. Apa semua ni, Sarah? Bang Amal, sabar ya. Banyak istighfar. Saya faham perasaan Abang Kamal dalam keadaan ni. Dan betul, apa yang Kak Sarah buat ni memang salah dalam sisi agama. Tapi, saya yakin Abang dengan Kak Sarah saling sayang each other kan. Dan mungkin cara Allah nak dekatkan diri kita kepada dia uji dengan cara macam ini. Dan Kak Sarah, saya harap Kak Sarah cepat-cepat bertaubatlah. Sebab dosa besar kalau kita buat sihir dekat orang, apa lagi dekat pasangan kita. Alhamdulillah. Sekarang kakak pun dah sedar kan? Saya rasa kak pun takkan buat lagi. Sebab hukum ni syirik Kak. Ya? Kak Sarah masih ada simpan minyak tu tak? Ada. Dia tinggal setengah je. Boleh kita tengok? Sabar bang. Bismillah. Ini sihir apa ni, Ustaz? Tadi saya nampak Ustaz Yusof macam pegang kepala pocong. Dia ada ilmu ke, Ustaz? Okey. Nampaknya ni macam sejenis sihir yang diletakkan di makanan. Tapi saya kurang pasti, saya kena check lagi ya. Tadi apa yang abang nampak tu, okey, dia macam gini bang. Dalam ruqyah syariah, sesiapa yang boleh nampak hantu ataupun dengar benda-benda pelik atau bau-bauan yang pelik-pelik lah daripada rumah, itulah tandanya orang tu diganggu. Sebab secara lumrah, kita manusia ni memang tak boleh nampak-nampak makhluk jin. Sebenarnya apa yang tadi Ustaz Yusof pegang Al-Quran je bang. Okey, sekarang saya nak tanya. Lepas Ustaz Yusof bacakan ruqyah, abang ada nampak apa-apa tak lepas tu? Alhamdulillah tak ada apa-apa, Ustaz. Alhamdulillah. Yang penting sekarang abang dan kakak dah okey. Jadi moving forward saya harap kakak berhati-hatilah. Ada orang yang mungkin nampak baik tapi nanti berbuat pelik-pelik pula. Seperti dikatakan dalam surah Al-Jin ayat 6. Sesungguhnya ada beberapa orang di antara manusia meminta perlindungan dari kaum jin, maka berdosa dan makin sesat kedua-duanya. Jadi saya harap kakak akan ingat ni
dan pegang ayat ni kuat-kuat. Ya? Untuk abang pula, saya harap abang akan cubalah dengar hati isteri. Jangan biarkan dia pendam perasaannya seorang-seorang. Ya? Baiklah Ustaz. Terima kasih. Memang kita bersyukurlah dapat tolong Ustaz. Terima kasih banyak-banyak kakak dan sedar. Tapi ada tak macam amalan ke zikir yang boleh kita? Faham. Kalau boleh, perbaiki solat dulu. Itulah yang paling utama. Sebab itu yang boleh menenangkan hati manusia yang berbolak-balik. Ya? Untuk zikir, korang boleh zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Ya? Untuk abang boleh cuba minum susu campur madu dan habatus sauda sampai you feel better. Ya? InsyaAllah Ustaz. Terima kasih atas perkongsian ilmu dia. Kita minta diri dulu. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Maaf Ustaz. Abang Kak, sebenarnya saya tahan daripada tadi. Boleh tak saya pinjam tanda sebentar? Boleh pergi. Maaf ya. Silakan. Minta maaf ya. Tak apa. Macam dah okey belum perut? Alhamdulillah dah okey. Tapi Umar, aku risau lah. Kau rasa diorang okey? InsyaAllah. Kita cuma wasilah je, Sof. Yang okeykan semua Allah je kan. Cuma, itulah, aku heran and a bit disappointed. Kenapa zaman sekarang, orang masih suka nak percaya dengan kata-kata orang pandai ni. Aku risau lah. Dah lah, aku dah penat ni. Besok teman aku pergi cari kurta. Sikit hari dah kena sound pakai t-shirt, aku dah serik lah. Kan aku dah cakap dengan kau kan. Tak apa, nanti aku bawa kau pergi Causeway Point. Sana ada banyak. Sana ada kurta? Ni ada, lawa-lawa. Okey, boleh. Okay lah, kau take care. Assalamualaikum. Salam. Nanti kau dah sampai rumah call aku. InsyaAllah. Bye. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Bersama kita di studio pada hari ini, penaja series Rahsia di Sebalik Mata. Perkenalkan diri anda. Saya Firas Firdaus daripada Al-Firdaus Travels. Dan what is your position dalam Al-Firdaus Travel? Saya salah satu director dalam Al-Firdaus Travel. Tabarakallah. So, soalan yang saya nak utarakan bagi saudara Firas kita pada hari ini ialah sejak bila tertubuhnya Al-Firdaus Travel ni? Okey, Al-Firdaus Travels ditubuhkan tahun 1999 dari arwah bapa saya. Jadi alhamdulillah dari Golden Landmark. Jadi 2016 saya took over. Saya adalah second generation sekarang. Tabarakallah. Cerita sikit tentang sejarah tertubuhnya Al-Firdaus Travel. Okey, sejarahnya arwah bapa saya ni memang dah lama dalam line travel. Arwah bapa dia juga pun dalam bidang travel. Tabarakallah. Jadi kirakan kita ikut urutan lah. InsyaAllah sekarang ni masa saya lah. Oh. Yes. Jadi setelah permergian arwah bapaknya dari tahun 1999, 2016 you took over lah. Yes, that's right. Tabarakallah. Okey. Apa assurance dari Al-Firdaus Travel bagi klien-klien yang ikut Al-Firdaus Travel untuk servicesnya? Okay. So, mostly we pride on personal touch and of course family oriented. Sebab sebagai saya generasi yang in the middle. Saya ada senior, which is my mother, which is our parents lah. Then also our kids. So, kirakan saya faham tentang bab umrah and service oriented on families. Tabarakallah. Soalan yang kelima dan terakhir untuk anda, saudara Firas. What is Al-Firdaus Travel punya tagline? Of course, focus on your ibadah, we'll plan the rest, insya-Allah. Jadi demikianlah interview bersama penaja kita, Al-Firdaus Travel, saudara Firas, dan jangan lupa untuk hubungi mereka untuk servis umrah. Sekian, Assalamualaikum. Kadang-kadang kerana takut kehilangan seseorang atau kerana terlalu sayang dengan seseorang itu,
kita sanggup melakukan apa sahaja walaupun perkara itu dilarang oleh agama. Dalam kes Sarah dan Kamal, mungkin kerana terlalu sayang, terlalu cinta, sehingga menyebabkan sihir menyusupi dalam perkahwinan mereka. Mungkin niatnya kerana cemburu, tapi syaitan tidak perlu menanti niat yang jahat, tapi menanti ruang yang terbuka. Namun ketahuilah Allah Subhanahu Wa Taala Maha Penyayang dan Maha menerima taubat. Saya tinggalkan anda dengan sebuah doa yang tertera dalam surah Al-Mu'minun ayat 97 dan 98. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma inni a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahduruni. Yang bermaksud, ya Allah, aku mohon perlindungan Engkau daripada bisikan-bisikan syaitan, dan aku mohon perlindungan Engkau, wahai Tuhan kami, daripada kehadiran mereka. Semoga anda semua terhibur dan kita jumpa di episod selanjutnya. Dan semoga Allah menjaga anda semua.